Kepada YB Fazlina Siddiq, tolong ambil tindakan kepada seorang guru di Maktab Mahmud Kedah ini kerana komen dia yang sangat jijik dan tak menampakkan dia sebagai seorang guru. Kalau seorang yang level guru boleh keluarkan perkataan-perkataan yang jijik macam ini, apa jadi dengan anak murid dia? Sebab itulah budak-budak zaman sekarang ada segelintirnya yang tak beradab. Disebab kau ni ketinggalan zaman lah kan. Kan dia tu dah minta maaf. Sedangkan kita ni Type C menterbalikkan bendera sekolah kita ni, dia minta maaf okey je. Lepas tu Menteri Pendidikan kita ni membenarkan syarikat-syarikat Arab ni menjadi penaja dalam sekolah kita. Itu tak salah ke? Tak ada minta maaf pun. Yang tu kau diam je. Lagi satu lah yang teringat lah, apa ni, dia ni pernah bercakap kau ni orang Melayu paling bangsat sekali. Macam tu nak contoh sebagai Menteri Pendidikan kita pada anak-anak kita. Yang tu kau tak nampak ke? Asal tak kena dengan batang hidung kau kan. Bukan main lagi kau protes kan. Tapi hakikat sebenarnya bos nombor satu dalam Menteri Pendidikan ibarat mengajar ketam, mengajar anak berjalan luar lah. Dia tu macam mana? Kau ni tak sedar kan, tak nampak agak-agak lah kan. Boleh ke kan syarikat Arab menaja sekolah anak kita? Agak-agak